Assalamualaikum. Hari ni kita dekat Masjid Negara. Geng sahur macam berbuka. Sempena Ramadan kita yang kali ini. Ni belum puasa lagi ni. Kita nak ambil lajak untuk panggil orang lebih ramai lagi datang ke masjid. Dan bersama dengan Dutch Lady bagi makanan-makanan dan juga goodie bags. Milk, susu untuk jemaah-jemaah semua. Yup. Alamak, ini betul-betul geng subuh ni. Kita bersama dengan Dutch Lady untuk kempen Geng Sahur Macam Berbuka. Masjid pertama hari ni, Masjid Negara. Terima kasih kepada masjid yang sediakan juga sarapan untuk jemaah kita. Tengok beratur dah orang kat sana. Diorang patutnya ada aerobik dulu, tapi dah bedah nasi lemak lah. Memang aerobik lah. Jom. So, kita dah bertukar baju. Lepas ni kita nak ber-aerobik. Dah ready bro. Dah selesai. Jom kita jumpa di Masjid Usama Semaju pula. Dutch Lady, terima kasih banyak. Kempen yang bagus. Geng sahur macam berbuka. See you next one. Sambung lari. Jom hari ni kita geng sahur macam berbuka dengan Dutch Lady dekat Masjid Usama Semaju. Kalau korang nak tahu, ni kampung aku, Semaju. Let's go. Ini macam rasa balik kampung. Masa aku kecil-kecil dulu, masjid ni tak ada lagi. Aku dulu budak sekolah Semaju. Hari ni hari yang ke-11 kita berpuasa. I just love to see bila memang suasana bulan puasa ni orang ramai datang ke masjid, and it feels good to have events macam ni. Nak galakkan lebih ramai lagi orang untuk mengimarahkan masjid. So diorang semua kita punya geng-geng sahur macam berbuka sedang bersahur sekarang ni, and dapat nasi lemak bungkus, ada orang dapat nasi putih dengan ayam kari bersertakan Dutch Lady untuk sahur. Okay, so hari ni kita akan subuh bersama. Dan macam hari tu juga kat Masjid Negara, kita akan dengan tazkirah bersama dengan Ustaz. So Alhamdulillah, let's keep this going untuk masjid kita yang next. Alhamdulillah, ini yang kita nak. Maknanya dia bukan sekadar bulan Ramadan je. Kita nak momentum apa amalan yang kita buat sepanjang bulan Ramadan ni kan. Kita nak carry forward sampai kita mati. Dan sambil kita buat tu, kita ajak orang juga. Lantaklah orang cakap apa. Allah tahu niat kita. Hadis pertama, innamal a'malu binniyat. Apa yang kita niatkan hari ni semua bermula hati kita ni, apa kita nak buat. Okay? So kita nak ajak lebih ramai lagi macam ni. Terutama sekali orang-orang muda untuk datang ke masjid. Tamam, Alhamdulillah, geng sahur macam berbuka yang berjaya. Terima kasih Dutch Lady. Terima kasih kepada semua geng-geng sahur macam berbuka, geng subuh macam Jumaat yang datang hari ni di Masjid Semaju. Next di PD. Geng sahur macam berbuka ni diilhamkan bersama Dutch Lady buat kempen yang sama, geng subuh macam Jumaat tapi di sempena bulan Ramadan, geng sahur macam berbuka, sahur bernutrisi, kuat sepanjang hari. So, bila dia datang pada tim aku kan, cakap jom kita buat kempen ni bulan Ramadan. Alhamdulillah, aku sahut. Aku rasa idea ni best untuk kita amplify dan ajak komuniti-komuniti kita untuk bersemangat mengimarahkan masjid sepanjang bulan Ramadan ni. So, sekarang ni tengah last 10 days bulan Ramadan. Kita dekat Masjid Datuk Syekh Murtaza, Taman Politeknik Port Dickson. Malam ke-8 Ramadan. Sekarang pukul 4.30. Diorang tengah semayang dekat dalam, dah qiyam. Alhamdulillah, hari ni special. Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Amiruddin pun ada bersama dengan kita.
tadi sebenarnya. Tak sempat tarawih dia malam tadi, drive daripada Port Dickson datang KL. So settle tarawih tadi. Kat sini pula diorang buat solat berjemaah pagi tadi. Dah selesai habis semua. Now it's time for song. Let's dine. Lepas subuh ada jenazah pula hari ni dicemburui. Dia meninggal malam 10 terakhir Ramadan. Kebetulan penuh masjid ni hari ni. Masya-Allah. Semoga Allah rahmati dia, ampunkan dosa dia, terima amalan dia. Semoga dia ditempatkan di kalangan orang-orang yang soleh, insya-Allah. Dan kami semua sekolah mana? Ya, kita baru dah settle. Geng subuh dekat sini, geng sahur macam berbuka. Ini ni semua ni bakal imam-imam kita ni. Dah kahwin belum? Ni lah calon-calon korang nanti. Okey, sahur nanti subuh solat kat mana? Masjid. Zuhur? Masjid. Betul. Datuk Seri bulan puasa ni setiap malam tidur masjid, semua daerah Negeri Sembilan. Pagi sahur dekat masjid lain, berbuka kat masjid lain. Alhamdulillah. Dah selesai dah hari ni kita punya geng sahur macam berbuka. Ni tahun pertama kita buat ni bersama dengan Dutch Lady. Semoga berterusan. Next up kita nak menghala ke Bangi pula 14 hari bulan ni. Hopefully ramai juga yang datang sebelum diorang balik kampung. Aku nak balik tidur je. Geng-geng orang-orang muda, orang-orang lama Bangi. Bakal Iron Man. Hari ni kita dekat Masjid Bandar Seri Putra Bangi untuk geng sahur macam berbuka. Daripada pukul 3 pagi, diorang semua dah tidur kat sini. Diorang tidur macam ni? Yes. Bantal kat dalam, bantal kat dalam. Memang happening kat sini. So, sekarang tengah sahur, dia solat subuh berjemaah. Lepas tu ada sesi tazkirah kejap lagi. Stay tune. Memang seronok lah kat sini. Tengok orang datang. Ni dia macam bulan Ramadan ni memang orang duk bersemangat pun kan. Baru-baru ni ada orang duk cakap kat aku tau. Dia ni mungkin satu pengajaran untuk aku dan untuk orang lain juga. Baru-baru ni ada orang cakap, alah Alid, kau ni macam culture shock lah. Dia kata, memang orang semayang kat masjid pun yang kau nak kecoh-kecoh, kenapa? Kita benda-benda macam ni kan, kadang-kadang dia kalau kita ambil hati, kita akan rasa macam down tau. Tapi kita tak boleh, kita kena teruskan dakwah kita. Kadang-kadang benda-benda negatif ni cakap, kita tak kena hiraukan. Bayangkan kalau ada orang yang hari ni dia datang first time datang kat masjid. Lepas tu ada orang cakap kat dia, alah kau ni bulan Ramadan je, kau nak beramal macam ni. Benda negatif. Lepas tu orang tu akan macam, alamak, yelah, okeylah, dia tak sambung. Benda-benda lain dia tak sambung. So we gotta continue apa yang kita mulakan positif, hiraukan benda-benda yang negatif. Sebab benda ni penting ni yang nak menyatukan orang kat mana? Kat masjid juga. So apa benda saja yang boleh memulakan benda yang positif, pegang sampai jadi abu. Pegang bara api tu sampai jadi abu. So hari ni aku bersama dengan Dutch Lady, kita mengambil kesempatan bulan Ramadan ni, semua orang muda macam ni, semua semangat datang masjid. Kita ajak lebih ramai lagi. Dan hopefully diorang yang datang ni pun diorang akan continue terus ni lepas raya lepas ni, and diorang akan create that ripple effect untuk ajak lebih ramai lagi orang datang masjid. Jom, khalas sahur, kita masuk ke ruang solat pula. Okay, semua orang tengah time nak masuk ke ruang solat, preparing untuk solat subuh berjemaah. Bagi dengan Dai Anas pula. InsyaAllah. Let's go. Awak tak usah tidur.
Alhamdulillah, dah pun selesai kita punya geng sahur macam berbuka punya journey daripada Masjid Negara, lepas tu Masjid Usama Masa Maju, lepas tu kita datang ke baru-baru ni di Port Dickson, Masjid Datuk Sheikh Murtaza, dan pengakhiran dia dekat sini, Masjid Bandar Seri Putera Bangi. Alhamdulillah. Yang satu yang kalau aku nak cerita seronok dia kan, bila datang kat masjid kan, ramai betul orang-orang muda. Bukan je macam muda macam aku, tapi tapi anak-anak muda, the next generation ni. Bila tengok setiap masjid kan, ada je next batch ni, the next wave yang nak take over. Aku rasa sangat-sangat penting. Bila tengok sekarang keadaan dunia sekarang ni kan, I worry, kan. Kadang-kadang kau rasa macam diri kau seorang je yang macam aku tak payah fikir kot benda ni. Ini bukan tanggungjawab aku. Bayangkan kalau ada orang berfikiran macam aku ni, tapi 2 bilion umat Islam fikir macam tu, you will get nothing done. So aku selalu pesan kepada orang, tak payah nak jadi influencers ataupun ada pengikut yang ramai untuk make a change. Start somewhere. Bermulalah dengan seorang ke apa ke. Aku kan nak cakap ni pun kadang-kadang peringatan untuk diri aku juga. Ada hari kan aku rasa macam give up. Aku rasa macam tak payahlah nak ajak orang lagi kan. Kadang-kadang orang datang kat aku, orang cakap, Alip, lama macam tak ada je dah buat ni, orang dah malas nak datang. Tadi bila khutbah Ustaz Anas cerita kan, tanggungjawab kita adalah untuk kita memanggil untuk orang. Dan hidayah tu Allah SWT yang akan gerakkan hati. Kita punya tanggungjawab adalah kita teruskan, whatever it takes, whenever, kan? Alhamdulillah dah selesai. InsyaAllah, Allahumma balighna Ramadan. Semoga kita berjumpa lagi di bulan Ramadan yang seterusnya. Ada panjang umur, dapat lagi kita buat geng sahur macam berbuka macam ni. Tapi geng subuh macam Jumaat kita teruskan. Korang yang tengah tengok ni, keep spreading the dakwah and positivity. We need it right now. Kita perlukan kesatuan sesama kita semua. Di Malaysia, Singapura, di Brunei, di Indonesia, umat Islam, kita yang akan disoal nanti ni. Tanggungjawab kita semua. So, Assalamualaikum. Continue momentum yang ada di bulan Ramadan ni di bulan-bulan yang seterusnya. Assalamualaikum.